Sah, Zulin Aziz bercerai 18 Disember lalu. Berpisah secara baik. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon dan pengacara, Zulin Aziz, 37, mendedahkan dia kini sudah bercerai dengan bekas suaminya, Farhan Nurzaini, sejak 18 Disember tahun lalu. Memetik laporan Cosmo Online, pemilik nama Farah Azlinda Abdul Aziz berkata, dia telah selesai menjalani tempoh iddah hari ini. Memang betul saya sudah bercerai sejak Disember tahun lalu, di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Tetapi saya tidak beritahu sesiapa sehinggalah tamat tempoh iddah, ujar Zulin. Tetapi saya tahu lambat laun saya perlu beritahu juga kepada semua. Jadi waktu yang terbaik adalah selepas habis jalani tempoh iddah. Katanya, biarlah saya dan bekas suami sahaja yang tahu. Orang luar tidak perlu tahu tentang urusan rumah tangga kami yang terlalu peribadi untuk dikongsi. Apa yang saya boleh katakan, kami berpisah secara baik dan tidak bermusuhan. Kami kekal berkawan. Hubungan kedua-dua belah keluarga juga masih baik. Cuma mungkin jodoh kami sahaja yang tidak panjang. Saya anggap ini adalah ketentuan ilahi untuk kami. Tiada siapa yang berkahwin untuk bercerai. Saya mohon doakan yang baik-baik untuk kami berdua, jelasnya.